Dia duduk rumah dia lari, duduk rumah mak dia. Setan, bila nak cerai aku? Kalau mu kena kau ni, sakit hati tau. Tapi suami tu orang baik, tak baik cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Nampak dah suami orang baik. Tapi rupa tak kira. Rupa ni idza akhbarat an surati syaitan wa idza adbarat surati syaitan. Perempuan dia mari, syaitan duduk penuh di muka dia. Dia pusing belakang pun syaitan penuh di muka dia. Faham lagi? Bahaya dia. Jadi bila dia dah bercerai, dia sudah tertutup pintu syurga. Dalilnya Nabi kata ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah kama qala. Mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya tanpa jahat daripada suaminya, maka dia itu haram masuk syurga. Walaupun dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah, tetap tak boleh masuk syurga.